Pada sesi SIBS kali ini, Alhamdulillah kita dapat sambutan yang sangat baik lah daripada maknanya masyarakat di luar Pahang. So kita dapati bahawa pengguna-pengguna ataupun pembeli-pembeli di bandar-bandar besar ni lebih tertarik lah kepada makanan Ritot ni disebabkan dia convenient. Jadi kita rasa peluang macam ni sangat memberi ruang untuk kita berkembang lah sebagai satu produk usahawan di bawah Kerajaan Negeri Pahang. Kita dapat explore dengan cepat, maknanya secara terus B2B, business to business di sini. Ada ramai jumpa buyer-buyer baru sama ada dalam negara maupun luar negara. Pada SIBS ni juga ada beberapa bukan investor tapi eksporter yang berminat untuk membawa produk ini dijual di pasaran luar, contohnya seperti China dan seperti tadi di Afrika Selatan. Jadi mereka rasa produk Ritot ni senang dibawa kerana dia tidak perlu penyimpanan yang complicated. Maknanya dia just suhu bilik, mudah dibawa dan tahan lama lah. Untuk sambutan 2 hari ni Alhamdulillah sangat-sangat merangsangkan lah. Ramai yang datang beli dekat kita punya ni produk tenun. Lebih daripada yang datang dekat kita punya booth ni, lebih daripada 50 orang lah. Kita dah masuk kali kedua. Saya rasa tahun ni lagi ramai lah yang datang. Mungkin tahun lepas tu kita baru pertama kali, jadi orang tak tahu sangat. Yang kali kedua ni orang dah tahu, jadi orang datang lah. Lagipun kita ada wawarkan juga dalam kita punya sosmed untuk datang ke sini lah. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan. Terutamanya macam ni adalah produk yang pertama kali yang kita launch untuk kira soft launching lah. Yang produk ni produk baru lagi lah, daripada overland. So produk ni kita ambil perak lah untuk sebagai produk killer lah kepada PKPP. Alhamdulillah, first kita dapat kenalkan produk kita lah, di mana kita ada produk di hati kita sendiri yang kita dah data dengan MyFPO, dan ni orang kata kenalkan kepada pihak luar lah, sebagai orang kata di perbadanan sebenarnya ada produk sendiri, di mana kita membantu usahawan-usahawan, di mana untuk PKPP ada usahawan yang kita bantu untuk pasarkan lah menggunakan jenama di hati. So setakat yang kita dapat kat sini, di samping tu kita dapat kolaborasi lah mana-mana lagi tim yang baru kat sini, terutama daripada segi packaging, dan kita boleh kolaborasi dengan ada daripada consultant untuk membuka peluang kita kepada pasar raya.